Red Bull. Warna Red Bull ni warna yang sebenarnya tak lawa. Kalau Aiman buat logo atau buat, katalah satu hari Aiman kata, "Man, someone approve untuk design satu team motorsport." Saya rasa Aiman takkan pilih this color of combination, merah dan juga Kuning. Macam sangat kontra. Tapi dia nak buat macam mana? Itu adalah dia punya history. Awal-awal dia dengan warna dia macam tu. Cuma macam mana dia orang modernkan benda tu, jadikan dia lebih mudah dia terima. Sebab tu Red Bull dia ada outline putih, so dia buang kat kereta orang, so benda tu nampak lebih masuk lah. Tapi tim Red Bull ni bagi saya dia nice. Cuma cabaran lah untuk designer bagi dia nampak kena. Saya rasa dia good enough lah. Dia nampak kemas, properly done. Tapi kalau pada saya lah, dia tak wow macam Petronas tu. Kalau nak tahu Aiman, satu benda yang menarik pasal Red Bull ni, setiap track yang diorang race, dia akan tweak warna kuning. Okay. Painting punya department ataupun stiker punya department akan ubah kuning tu mengikut kesesuaian track tu. Contoh, ada track yang dia main waktu malam, dia akan warna lain sikit. Dia akan test supaya Visibility kuning tu konsisten di semua tempat. 5 Nombor 5 4 kita letak McLaren. Nombor 4 kita letak Red Bull. Okay. Aston Martin. Ini ikonik warna lah. Bagi saya tak cakap, kalau saya ada team motorsport, saya akan hire designer yang memilih satu warna yang sangat ikonik. Kita kena cari warna combination yang ikonik kan. Ini memang warna Aston Martin, memang tahu kan. Memang warna dia, kalau tengok kat dalam team dia punya GT dan sebagainya, memang warna ni bagi saya sangat unik lah. Dia dipanggil British Green sebab dia company British kan. So dia campur pula dengan light neon tu. That's a very perfect combination. Cuma cabaran dia sebelum ni, dia ada sponsored by BWT, which is company warna pink. Tahun tu pada awal tu saya memang off sangat-sangat. Saya secara umum tengok design kereta dengan baju rasa nicely done lah. Well, distribution colour, even placement of logo, saya rasa even better daripada Ferrari kan logo unit credit tu. Saya rasa off macam ni, kita tengok logo dia buat kemas bahagian depan. Aston Martin ni ikonik, tapi dia tak dapat nombor 1, nombor 2. Okay. Saya rasa dia nombor 3.